Okay guys, welcome back to my channel. Masih lagi bersama dengan aku Izzat dalam Gori Channel. So dah lama dah sebenarnya aku tak buat motor vlogging. Untuk motor vlogging kali ni aku nak bawa RT3S aku ni, aka Mr. Blue Gori. Kita nak bawa dia pergi servis lah, tukar minyak hitam, minyak gear. So sebenarnya dah lama lah juga ni, sebenarnya dah lebih dah. Selalu aku akan servis dalam 1,500 atau 2,000 lah baru aku servis. Dan untuk servis kali ni aku nak servis biasa je. So aku nak pergi ke kedai paling legend lah dekat Perlis ni. Geng-geng motor Perlis mereka mesti tahu lah kedai ni. So jom ikut aku, kita nak pergi servis motor dulu. Kau permaisuri dalam hidupku, kau bidadari yang aku mahu. Indahnya cinta. Dah sampai. Wih. Hai Mai. Kita jimat duit lu. Wafi, takkan aku tak main berapa lama nak rindu dah. Boleh? GoPro boleh, dia gamak boleh. Apa? Minyak hitam 2 botol Ambil yang biasa tak? Murah sikit, aku sesak sikit pula ni. Boleh? Biasa apa? RT3S, motor lah. Ni? Kenapa berapa harga tu? 20 lebih. Dia boleh berapa lama? Berapa ribu kilo? Itu semi normal 3 lah. Tapi aku tak suggest lah. Selalu cun saja berapa? Berapa? 2,000. Okey. Boleh lah. Ambil Petronas lah. 2 botol. Dia 3,000 pun dia ada benar kita takut dia minyak dia surut cepat. Yalah. Aku pun pakai Extremo tu dulu pun 1,500 2,000 aku tukar lah. Mau kali ni sesak sikit dah. Dua. Okey lah. Okey lah. Tak pergi mana, minggu dekat tu aku tukar minyak murah lah. Ni minyak gear 150 ml. Pergi mana lah, duit habis lah je nak menikah pula. Tak boleh pergi mana lah, jimat duit. Itu je. Okey. Sudah Wafi, motor abang lah. Motor abang Gori tu. Apa yang nama Gori terus? Baru nak makan wan. Dok, tapi lah. Jimat duit. Hotel gila bapaknya mahal 5. Mahal. Aku dah biasa tidur 2 hotel lebih kan. Tengok Agoda tu jadi 1,000 lebih. Baik tak habis. Parpu semua tu. Nak kahwin. Simpan duit je. Dah. Okay guys, untuk minyak aku pakai Petronas pula, kita try. Petronas Sprinter 20 lebih 1 botol. And then minyak gear yang malu 150 ml. Kat Mak Cun ni ada banyak barang. Y16, Y15. Nak buat apa pun boleh, dia boleh buat. Guys, minyak hitam betul hitam lah. Betul minyak hitam. Tu dia hitam. Aduh.
Ai. Boy. Kanan jiwa. Tu ni. Motor tak lagi tak kuat. Tengok gaya kau ada pula. Wih, buat barbecue ke apa? Kalau nak beli boti Mac lagi ya. Jom jom. Thank you. Jom weh. Okay guys. Dah siap servis. Lepas tu paling best kali aku lupa bawa aku punya handphone. Now kita balik ambil handphone dulu, lepas tu kita basuh motor lah. So jom kita balik. Oh, baru ada lingat lah. Sorry Bau syok. Okay, untuk yang tengok video aku ni, actually aku record menggunakan Insta360 GoPro Ace Pro. And then aku menggunakan mic DJI Mic Mini 2. So aku tak tahulah dia punya suara bila aku bawa laju, takkanlah aku bawa 70-80 tu tadi dengar lagi suara. So lepas ni aku tak tahulah. So lepas servis ada banyak lingan lah. Dah satu kerja balik ambil handphone. Baru nak boleh pergi basuh motor. So jom aku pergi basuh motor kat kedai aku selalu basuh, dekat je dengan rumah. Tapi dah satu kerja lah dah tertinggal. Tak bawa handphone. Nasib baiklah kedai bacun tu memang boleh terima kad. Kalau aku nak scan QR tadi dah selesai. So jom kita main basuh dulu. Jit, basuh Jit. Oh, ada Jit, kita lari lah. Aduh. Luak dalam depan belakang. Tak mau buat coaching ni. Coaching nak lagi lah nanti lah. Coaching tak cukup modal. Buat teruk ah. Okay ni. Okay, jom. Okay guys, so kamu siaran kan. Kalau aku pasal apa aku dah servis 1,500, 2,000. So motor kita ni, motor China, sekali lagi baik kita jaga, orang kata apa, jaga lebih tak apa daripada kita nak menyesal kemudian. Sebab apa, bila motor kita dia rosak, ada problem, maka keluarlah haters-haters yang mengatakan bahawa itulah beli lagi motor China kan. So bye bye.